Kalau kita makan kedai hok ada jual arak, seperti Tony Ramas, Friday Gana Ustaz mitok terang ramai sangat orang Islam pergi makan. Baik, kedai tu ada jual arak, lepas tu kita pergi makan benda halal, hukumnya halal. Hukum makan halal dulu. Tapi kalau kedai tu kedai orang kafir, kedai makan orang kafir, dan kedai orang Islam ada, setengah ulama fatwa haram kita pergi makan. Kenapa? Kerana walaupun makanan kita halal, tapi jenis kedai hok jual barang haram ni akan memungkinkan kena pada pinggang-pinggang makuk kita. Nampak? Learning ramai sangat, dia bangga sangatlah makan kedai kapi. Nampak? Kedai white coffee hok kapi lah, kedai kopi tiang kapi, tak boleh. Kalau kita duduk di Amerika tak boleh. Tak usah duduk ni, datang. Kita pergi di Amerika, pergi di Kanada, tak boleh makan kedai orang kapi, melainkan makan pinggang dia bersih. Sahabat mai, ya Rasulullah, kami duduk pada bumi kapi yang tak beriman kepada Allah. Adakah boleh kami makan dalam pinggang-pinggang mereka itu? Nampak? Apa nak kulupi aniyatihim, boleh tak kami makan dalam bekas-bekas ni kedai orang kapi? Kami duduk negeri kapi. Nabi kata basuh dulu pinggang, kemudian baru boleh makan dalam bekas tersebut. Tu di negeri kafir, faham lagi? Barulah dibenarkan kita masuk kedai makanan kafir, tetapi bersihkan pinggang makuk dan sudu dulu. Masuk kuyuk belanga. Dah kita negeri orang Islam, nak seleng pergi masuk kedai kafir dengan sebab kejahilan kita, hukumnya haram. Yang pertama fitnah, yang kedua membantu mengembangkan ekonomi orang kafir, padahal kedai orang Islam tu lain, tak ada kedai orang Islam. Kemudian kedai orang kafir ni bersih tak? Tak bersih. Nah, melainkan kedai orang kafir tu dia orang Islam buat kerja. Hak tukang basuh pinggang, hak tukang masak, tukang apa, baru ulama kata harus. Nah, dia sagong ni dengan bini pakai tudung tap-tang ho duk kedai kopi orang kafir menenggok. Faham bodoh saja. Bukan tak apa kita nak makan tempat kelas-kelas, tempat kafe, tempat bistro, tak ada masalah. Orang Islam. Wala ta'kulu illa ta'amal muttaqin. Jangan mu makan melainkan makanan orang-orang yang takwa. Mana kedai orang takwa. Walaupun perintah ni sunat. Nak? Tak usah nak sambung makan kedai kafe. Tak berjuruh haram. Kedai orang Islam banyak lah ni. Hak kelas-kelas. Hak molek-molek.